Tapi kalau contoh setengah kereta tu kan, kadang kereta apa lah yang mampu milik sikit tapi dia aircon center semua dalam Android. Support tak? Contohlah kalau kereta tu ada macam kereta apa, Honda Civic apa, aku tak pasti. Okey. Kan dia ada kawal aircon semua kat media player dia yang original. Betul. Tukar ke Android apa cerita? Honda FC. Selalunya saya tengok ada Honda FC. Honda FC. So dia boleh, itu nama dia ada tambahan dia. Kempas. Bila ada Kempas, jadi Kempas tu yang support untuk bagi ada feature aircon tadi. Kalau pakai Android player murah ada? Tak dapat lah. Dia apa sebab tu kena ada Kempas. Untuk kereta-kereta konti, kereta-kereta yang orang kata yelah yang kualiti semua dalam yang tu mahal-mahal kan. punya semua dalam tu apa semua tu kan. Itu pun kita ada tambahan sedikit. Macam BMW, Merc, nak pasang yang 12.3 inci macam saya cakap tadi, perlu ada tambahan Kempas. Sebab apa, bila kita reverse belakang, dia ada macam yang ada guideline. Guideline tu bergerak. Itu ada Kempas. Macam mana kita nak kalau tahu? tak nak pasang? Tak pasang nanti akan mengganggu. Sebab apa? BMW yang lama punya, kalau kita tengok original punya kan dia ada yang skrin yang lama punya. Kawal bulat. Okey, bila ada Kempas tu, dia nak sambungkan yang original pergi ke Android Player. Jadi ada dua feature. Boleh dapat tangkap. Dapat. Itu adalah Kempas punya function. Okey. Dia ambil balik yang original punya sistem, masukkan pergi ke Android Player. Jadi dia ada dua. Yang original pun boleh pakai. Yang Android Player pun boleh pakai. Ada sistem. Baik dia sebab saya tengok yang Alphard punya ni. Kontrol dia kan. Tapi kalau macam Alphard Vilfire kalau pakai yang tu tak payah buat. Tak payah buat. Benda dia kan. Sam, so kita berada di luar Okey. So yang ni pun design biasa rasanya. Ni berapa inci Sam? 10 yang ni? 10 ni 9 lah. Dia 9 10 lebih kurang je bentuk dia. Dia kecil-kecil sikit. Cuma dia pun ada macam iPhone apa phone kan, ada yang apa edge dia kecil. Macam awak punya kecil. Dia Ngam-ngam. Okey. Saya berminat untuk nak tahu lebih lanjut pula yang ni. Ni sebelum tak ada saya rasa. Tak ada, ni latest. Saya salah. Betul? Betul tak ada. Okey. So dia macam style Alphard tadi. Betul. Kan? Dia ada pusing macam ni. Dan saya dapat berita pun boleh masuk dekat MyV. Boleh? Itu yang saya terkejut. Boleh masuk. Sebab kalau volume berapa kan semua dia akan tunjuk kat situ. So apa silent semua pump semua ada. Ini adalah next dan juga previous next dan juga previous. Lepas tu boleh pause semua kan, tekan je kan. So macam buat kakak tadi, dia teruja tengok yang ni. Betul? Yang ni kita bagi tahu design yang 2025 akhir tahun. Lebih kurang dalam bulan 11 tak silap. Bulan 10 macam tu. Tahun lepas punya. Baru-baru lagi masuk lah. Jadi baru tak pecah market lagi. Alright. So sekarang pun kenapa kita nampak tak ramai sangat pakai? Betul. Sebab harga dia agak mahal sikit lah. Tetapi quality. Yang murah pun ada. Tetapi function feature tak ada. Macam apa? Kita tengok yang ni. Ini adalah orang kata boleh support 360 punya kamera. Sam, lupa nak sentuh. Android Play yang 399 tak ada 360 ke? Bagus. Itu tak ada 360 punya kamera support. Dan juga SIM card tak boleh masuk. SIM card tak boleh masuk. Orang kena tahu ni detail lah. Ni dah masuk detail santai lah. Santai, detail sikit lah. So, ini yang kita jual yang kualiti baik, 360 punya kamera support. Macam mana kita dah tahu Android Player tu boleh masuk 360 punya kamera? Kita tengok daripada luar pun kita dah tahu. Kalau ada macam 360 punya safety dan sebagainya bermaksud boleh masuk boleh pasang kamera, boleh pasang. Nampak? Macam kita tahu geng, awak punya MyV dah lah low spec, tak ada 360. Semua aku pasang dekat sini, semua boleh jadi. Betul. Standby kan bajet sajalah. Dan juga boleh masuk SIM card. SIM card. Apa function dia? Sebab kita malas kadang-kadang nak hotspot lah dan sebagainya. Sekarang kalau kita fikir logik akal kalau kita pergi ke 10 tahun yang kebelakangan ni, dulu telefon tak ada internet, dah ada internet. Sekarang rumah pula ada internet. Sekarang ni 2026, kereta pun nak kena ada internet. Sebab apa? Kita kena ikut peredaran zaman. So jangan nak ambil yang mahal-mahal 100 lebih. Maksudnya ambil yang sekarang ni SIM card warna kuning lah, warna biru lah, saya tak nak mention lah, warna merah apa semua. RM25 je. Kita bukan kata nak laju sangat pun, nak ada saja internet. Okay. So nice. Apa ni lepas tu apa satu lagi mungkin Sam boleh sentuh secara pantas kot. Berkenaan ni bulan puasa tu guys. So syarat tu Sam, korang, saya akan letak kontak Sam guys. Saya tak letak kontak saya dah. Saya letak kontak Sam siapa nak cari barang-barang Android Player ni. Okey.
ada Apple CarPlay lah, ada Android CarPlay lah. Tu apa benda ni? Android CarPlay dah ada korang? Benda semua kita ada. Okey, bagus. Yang murah pun kalau kita pergi ke kedai-kedai lain, so far tak ada lagi sistem Android CarPlay dan juga Android Auto. Android Auto. Okey, apa Apple itu CarPlay, CarPlay, sorry. CarPlay dan juga Android Auto. Apakah itu ia? Okey, kita boleh tengok dia ada banyak jenis. Ada T-Link 5 lah, ada yang banyak macam lah. Tapi bila kita buka kat sini, nampak? Ini adalah CarPlay. CarPlay ni satu sistem di mana dia connect Bluetooth dengan kita. Jadi semua maklumat kita masuk terus. Jadi tak perlu nak hotspot. Jadi dia internet dia terus masuk pergi ke sini lah. Okey, Android Auto ni adalah untuk golongan-golongan pakai Android. Kalau CarPlay tadi adalah untuk iOS. Betul. Okey Sam, dah masuk dah? Okey. So sekarang ni sebab ramai yang tanya, bang macam mana kelihatan dia bila dah masuk untuk CarPlay dan sebagainya. Okey, so hari ni Sam pakai iPhone lah. Okey, bila iPhone kena connect melalui pakai Bluetooth, kita ambil CarPlay punya. So ini adalah dah masuk sistem untuk CarPlay lah. Okey, saya zoom sikit. Nampak So dekat sini kita nampak dia dah ada line 5G. Dia akan ikut telefon punya kita. Okey, sebagai contoh, saya buka Waze. Waze kan. Daripada telefon sini contoh saya nak pergi ke mana-mana lah, hang-hang apa semua kan. Jadi kat sini dia terus automatic. Tak payah tekan kat situ kan. Telefon ni tutup. Lagi mudah. Dia tetap jalan. Tapi data pakai data siapa? Data kita. Data phone. Sebab tu saya cakap tadi. Teknologi terkini. CarPlay ni. So tak payahlah buka hotspot. Tak perlu. Tak, lagi mudah. Mudah. Lagi satu bila orang WhatsApp ke minta maaf cakap lah candle ke apa kan. Dia akan keluar ke atas ni. Jadi jaga-jaga. Jaga-jaga kalau video pula. Tak apa, gaya awuk singgah lagi. Tak ada apa. Kan dia kadang guna berat sikit ya. Jadi kita buka surau Kadang ada kalau kata stres akan tak boleh tu. Jadi kita dah santai-santai lah. Ya. Okey. So bila ada notification pun keluar pun kita boleh tengok WhatsApp pun ada. Tapi ni cantik lah. Feature betul. Feature pun kita boleh tengok. Jadi yang ni dia sampai. Nice lah. Okey lah. Spotify semua apps yang ada. Kalau kita buka lagu pun boleh sambil jalan. Ada keluar. I see. So ramai juga tanya, bang Sam, saya nak tengok Waze sambil dengar lagu. Boleh? Kadang-kadang jenis punya kereta, kalau kita kira ni, macam kalau YouTube lah nak tengok, ni lah. Jadi sebab tu kita buka Spotify. Bila buka Spotify, contohlah lagu. Ini dia direct Sam punya Sam punya tu lah. Saya punya maklumat, maksudnya dah tahulah apa yang Sam dengar lagu lah. Jadi contohlah kita dengar Golden. Tapi kat sini okey. Kita pula. Okey. Nampak? Takut copyright. Okey, apa ada contoh sambil buka kat tempat Waze tu boleh. Nampak? Dia tunjuk lagu apa kita main Maksudnya boleh. Ada lagu lah. Lepas tu tak salah aku yang ni special dia kalau nak silent, dia pluk tekan dia. Yes. Aku geram hari ni, tapi tu insya-Allah ada rezeki lebih aku nak beli. Untuk maklumat penting. Ramai juga tanya, bang kalau dah masuk CarPlay ni macam mana kita nak pergi ke yang original punya sistem? Tu. Kena matikan kita. Tahu yang penting matikan kita pergi di sini nampak car out ni. Tekan dia akan balik kepada Android player yang asal. Nak pergi ke balik, pergi balik ya. T-Link tadi. Dia ada macam-macam nama, CarPlay lah apalah. Jadi dia kat sini dia ada dua alam lah. Ya. Kalau alam yang CarPlay ni dan juga alam Android. Nampak ada alam Android. Saya tengok tadi ada kipas fan. Mana? Fan? This one. This one ni maknanya dia ada setengah Android Play, ada yang ada. Kalau yang selalunya yang bermula tu selalunya tak ada lah kan. Inilah antara special features dia lah. Okey Sam. So ni kita pun dah di penghujung video. Okey Sam kata nak tambah apa split screen. Split screen apa benda tu? Okey, split screen ni adalah sebelah kita boleh buat apa-apa saja, tapi majoriti orang akan ambil Waze ataupun map lah. Sebelah lagi selalunya video ataupun YouTube ke apa semua lah. Nak tengok kan. Anak-anak dan sebagainya lah. Ini adalah split lah. Ataupun podcast ke kan. Podcast dan sebagainya. Yang start daripada 399 tadi pun ada split. Ada juga. Ada juga split. Tapi mungkin ada kekurangan dia kot. Ada kekurangan dia lah. Jadi dia agak lag sikit lah. Biasalah murah kan. Boleh buat feature tu. Tapi kita tak suggest lah. Macam yang ni smooth je. Ya. Kalau yang biasalah macam saya cakap tadi, RAM, processor back to balik normal tadi kan.
dia punya ni dan sebagainya, CPU pun main peranan. Boleh je yang murah kita nak letak semua SIM card ke apa semua, tetapi nanti akan jadi Tak support lah, tak dia support berat lah. lah. Dia kan jadi berat. Boleh nak masukkan. Tak Tapi ni saya pula. cakap lah, kenapa harga dia berbeza? Ya. Kenapa harga sekian-sekian? So last but not least, warranty Sam. Okey, warranty selalunya lah kita start daripada 1 tahun hingga ke 3 tahun ke 2 tahun pun ada. Okey. Tengok daripada benih. Paling mampu milik tu Mampu pilih 1 tahun. setahun. Tahun. Oh, bukan 3 bulan Ada. ke. Gentle, cerita sini habis ni. Kita siap di sini. Tapi kalau pergi dengan jumpa orang lain mungkin 3 bulan. Ya, sebab Tapi dengan Sam 1 tahun. sebab standard tak salah saya Android Play yang Yang bisikan 599 tu pun tak salah saya 3 bulan sebab bulan. saya ada kaji lah. Ha. Oh, maknanya dekat main shoulder ni kira 1 tahun tu nice Kira dah. tinggi lah, tinggi. Tinggi lah, tinggi lah. Kenapa kita bagi tahu? Sebab mostly ramai juga, Sam, berapa 3 tahun, 6 bulan, apa semua kan. You tak percaya dengan you punya brand ke? Okey. Saya bincang dengan saya punya bos dan sebagainya, 1 tahun bagi. So far setakat ni 1 tahun pun biasalah, kalau kata dalam pisang tu 10 ada je, 1 2 akan rosak, itu biasa. Jadi kita akan tukar pergi ke yang baru lah. I see. Alright. Okey. So rasanya sampai sini saja, tak ada nak tambah-tambah lagi. Mungkin lah kalau korang nak tahu lebih lanjut apa benda semua, saya dah ada kamera reverse, support tak kalau pakai tukar Android Play apa semua? Boleh. Itu semua boleh contact Mr. Sam. Saya akan letak di ruangan screen sekarang ni dan di ruangan description alamat detail tempat dekat mana. So mungkin Sam korang boleh direct dengan Encik Sam lah ataupun Tuan Sam. Pastikan ini owner lah, muka dia pun ada kat Wahab Cik. Okey, tambah sikit boleh tak? Boleh. Siapa yang tadi dah bagi nombor, cakap awak kita akan bagi harga special. Oh, ada special Ini kita bagi. Ini tak ada dalam skrip apa, tak ada ya. Ini saya bagi tahu terus. Murah RM5 aku. Mungkin tapi maksudnya kita nak tahu bermaksud daripada awak punya video lah. Jadi kita akan bagi harga kawan-kawan. Ada kawan-kawan sikit macam mana tu kan. Dah murah dia sebut nama ni lagi murah lagi kan. Betul. Okey. So rasa tak ada panjang lagi. Rasanya sampai sini saja. Kita punya outro pun dah lain dah. Dulu ada So yang ni just mantap apa dah? Mantap. Termantap. Assalamualaikum dan ciao guys. Aus.